Yo, hari ni aku akan buat korang jalan-jalan dekat area Melawati untuk singgah Melawati Mall. Mall yang macam dinding halang kaiju ataupun Titan nak masuk lah. So, kita pergi ke tingkat 4 untuk singgah Cards Dojo. Ini adalah kedai kedua dia. Yang pertama dekat Sunway Velocity dan dia jual macam-macam benda pasal Pokemon. Contohnya custom keychain yang kau boleh isi-isi benda dan goncang-goncang. Comel gila. Dekat kaunter dia pula banyak gila produk Pokemon trading card games, Japanese, English dan even Chinese. Yang ni pula adalah Gengar Surprise Box. Produk diorang sendiri di mana kau ada chance untuk dapatkan Gengar. Kalau korang player nak play test deck korang, nak cuba-cuba suka-suka, kau boleh join dia punya casual weekly tournament setiap hari Sabtu. So ini aksesori yang dijual dan juga playing area diorang. Diorang juga jual blind box dan juga figure mainan Pokemon, puzzle Pokemon, Playmat official Pokemon dan juga even 3D printed Pokemon. Dia juga ada dinding yang jual single card. So kalau korang nak tambah collection korang, ini tempat yang sesuai untuk korang cari jugalah. Tapi kita nak fokus pada Pokemon Center Special Box, iaitu Pokemon Center Hiroshima. Sebab ada apa? Ada Gyarados. Tapi yang buat lagi cantik sebab dia adalah shiny Gyarados. Walaupun card yang dalam ni adalah bukan card Pokemon Center Gyarados, dia adalah Pikachu, tapi ada kelibat Gyarados buatkan aku nak sangat tau untuk collection aku. So ini benda-benda yang kau akan dapat daripada box ni sendirilah. So bila kita buka dia punya sleeve tu kan, weh, cantik gila artwork dia. Gyarados ni besar gila dan Pikachu kat atas kepala dia. Aku memang sangat suka dan teruja bila buka tau. Walaupun dia hanyalah sekadar kotak, tapi dia cantik. Tak boleh cakap apa pasal benda ni. Ini adalah deck box yang kau akan dapat sekali. Shiny Gyarados memang nampak jelas dan juga Pikachu atas kepala dia konsisten. Dan juga dia akan dapat sleeve dengan design yang sama. Shiny Gyarados memang handsome. Dan last kali kau akan dapat promo card Pokemon Center Hiroshima. Yang ni aku akan get nantilah. Sangat cantik. So kalau kau ada singgah dinding anti kaiju Melawati Mall, jangan lupa untuk singgah Cards Dojo di tingkat 4. Yang penting jangan lupa untuk follow, like dan juga subscribe.